Okey, Assalamualaikum saudara. Jadi setelah kita liburan ke Malaysia kemarin, hari ni kita langsung lagi bawa tamu rombongan Abah Latif pula daripada Malaysia. Yang nak tengok macam mana ceritanya, ayolah ikut kami. Ni ada pak saya. Ada bangku hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai dekat Moyang Homestay. Jadi sekarang kita dah sampai dekat Moyang Homestay. Habis ni kita nak lanjut untuk cari kuih, beli kuih-kuih tradisional yang ada dekat sini, dekat kawasan depan. Ini paling masih 25 dah. Berarti kalau ni cik di Malaysia masih ini paling kalau di kampung-kampung pun 60 sen. 60 sen dapat 2.5. Ini kalau kampung 60 sen, 50 sen pun tak dapat dah RM1 dah. Ini dah 4,000. okey. Mana Pak Anwar? Tempat selanjutnya kita sarapan dekat warung Kak Liz. Nah, tempat selanjutnya kami pergi ke Masjid Jami' Sultan Linggar. Saya mula dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bernama Lazwardi, panggilan Pak Ucuwar. Jadi ada pantun Gunung Daik. Itu prasasti dia menyatakan pembuatan dia 1798 dah 300 tahun. 98 tahun lagi pula. Okey, tempat selanjutnya kita tu singgah nak beli buah, nak beli durian daun. Cuma durian daunnya tengah tak ada habis. Jadi beli buah-buah yang lain je. Ada habis. depan SMA tu. Tengok kat depan SMA tu takut ada. Buah pulas. Pulas manggis. Sampoy. Pulas manggis. Salad kampung. Pulas manggis. Okey. Petai. Ni apa? Senyolet. Senyolet. Apa senyonyet? Apa senyonyet? Oh, nama dia senyonyet. Senyolet. Manggis. Bukan sempolet, lain lagi. Durian daun dah habis. Tak mentah lagi, baru mentah. Pulas. Manggis. Dia tampoi. Sampoy. Pisang. Tai. Dah beli dia. Tok, dah beli. Macam-macam ada. 1, 2, 3. Orang kotak emas ni habis jual tak boleh dengar. Dia buat jual emas. Dia kotak emas pokok dia macam mana? Macam daun bidara. Ya. Baik sikit lah. Baik kan pinjau kan tak ada terasa. Suam lagi. Suam lagi. Dia pakai itu, pakai ni dia. Pakai ni. Bagi dia nampak berminyak-minyak tu dia lagi nampak. Banyak pakai dia. nampak tu. Panas tu kan cair. Daun emas. Dia tak ada juga ya. Kotak emas. Kau tadi kokak je. Oh, dia kena cubit. Lepas tu bismillah. Dia main tokak ya. Lepas tu dia makan 3 pun tak rasa. Bismillah man. Ni daun kotak emas. Special.
Panjang lah cerita dia. Ni hot dia tak tahu tu. Itu cerita juga, makan-makan juga. Butter dia, sedap. Butter dia. Butter dia lemak-lemak manis masin tu. Pucuk dia boleh buat sayur. Dia tak koyak Tak. Minta resipi sekali buat kita buat. Buat bisnes. Bukan cawangan lah kat Malaysia. Oh ni Boleh. Ditunggu bang ah. Kami nak buat anak. Okey, Assalamualaikum saudara. Jadi hari ni tu saya ke Dabuk Singkep bersama rombongan dari Abah Latif. Nah, jadi kemarin tu kan saya baru aja balik dari Malaysia. Pas balik memang saya balik cepat itu memang tak cuti lama kerana memang rombongan Abah Latif dia nak datang ke Daik. Jadi sekali saya balik ikut bawa rombongan. Dah beberapa hari, sekitar 2 hari di Daik. Habis tu kami nyeberang lagi ke Dabuk. Nah, tapi tadi perjalanan nyeberang dia memang saya tak dapat nak rekamkan sebab tadi banyak bawa tas kan, jadi memang tak dapat nak merekam. Dan sekarang kita dekat Dabuk Singkep. Nah, jadi hari ni saya nak ngajak saudara pergi tengoklah macam mana suasana yang ada dekat Dabuk Singkep bersama rombongan Abah Latif. Jadi yang nak tahu ke mana je kami, ayoklah ikut kami. Jadi pagi ni sekitar jam 7:30 kita nak sarapan dulu dekat One Hotel, depan One Hotel. Tu One Hotel, itu tempat sarapan dia. Yuk. Nah, jadi di Dabuk ni kerana saya pas juga bawa rombongan ke Dabuk, jadi awak ikut juga nak balik ke Dabuk lagi. Awak balik kampung sementara ya nak? Ibu dia beli sarapan dekat situ. Jadi kita makan nasi lemak pula. Di sini nasi lemak dia ada telur, ada ikan samban, ada ikan bilis. Gula Dinam 4 5, 6. Jadi mana 3? Itu Pak, satu deret dari ujung Oh. sampai ke sini. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5 sana. 3, 4, 3, 8. Okey. Jadi sekarang kita habis dari sarapan tadi, langsung nginap ke Mitra Raya Beach. Jadi untuk rombongan kali ni kita nginapnya dekat sini. Oh ni. Nah, jadi ini suasana penginapan yang ada dekat Mitra Raya. Dia suasananya dekat tepi laut. Ada tempat bermain dia. Rumah-rumah kayu. Banyak. Nombor 9. Cumalah ada yang booking nampak dia. Menghadap terus menghadap ke laut. Okey, jadi setelah kita ngantar rombongan Abah Latif tadi di Mitra Raya Beach, lepas tu kita pergi orang tu nak istirahat dulu kerana nanti keluar ada sekitar jam 12.30. Dan sekarang saya tu nak balik dulu ke rumah isteri saya. Habis tu rencananya tu kita nak cari kipas angin untuk dipasang di rumah. Kerana sekarang kan rumah dah mulai sering orang datang, terus cuaca agak selalu panas, jadi kita mulai pasang kipas angin atas.
Jadi kita nak cari kipas angin dulu. Habis tu baru kita jemput lagi. Kerana memang ada waktu kosong kan. Nak tengok je lah. Okey, jadi sekarang kita nak cari kipas angin ya. Saya jemput isteri saya. Kita nak cari kipas angin dekat sini dulu. Victory Electronic. Ni banyak kipas angin. Boleh lah. Merek apa kau? Merek Hyundai. Hyundai. Kita rencana nak beli yang warna hitam. Kerana kalau yang putih ni pas kotor, pas kuning dia nampak. Okey, satu kipas angin warna hitam, kipas angin atap atas dah ada. Kita cari satu lagi. Okey, tempat selanjutnya kita akan makan nasi padang. Siang ni dekat Ombak Biru. Dekat Ombak Biru, masakan Padang. Dia lagi catat boleh ke mana? Yang punya sepuluh kami Boleh langsung. Baik, itu dah order dah tu. Dah. Okey. Sebiji 50. Yang ni boleh lah ambil tu. Yang ni. Ni, dua. Duku dari mana ni bang? Dari Jambi bang. Oh. Ni. Aduh, jadi petang ni kami tu keluar lepas dari kerana siang tadi tu panas betul. Jadi tadi tu kami balik ke penginapan, istirahat sebentar, habis tu tidur. Lepas tu petang sekitar jam 4:30 kami keluar lagi nak pergi ke pantai. Tapi sebelum tu tadi singgah juga beli derian, beli duku dan berfoto dekat tulisan Double Singcap. Nah, tempat selanjutnya kita pergi ke Pantai Sergang. Santai-santai di tepi laut sambil menikmati suasana petang. Oh, sedap ni. Nyo. Nio. Nyo. Di Perak panggil nyo. Nyok. Kalau Kedah atas nyok. 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 Di sini Nio. Melaka kelapa. Oh, Melaka kelapa. Sini Nio. Wah, kita minum kelapa guys. Gayas. Lagi kami di pantai guys. Lama. Gampang ni malah.
Okey, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okey.